Tetapi isu yang sama masih lagi berlaku, di mana untuk gol pertama Crystal Palace tu, tengok bagaimana Kerkes dan juga Andy Robertson sebagai centre back, pada awalnya dia mark orang lain, tapi bila Munoz main daripada tepi masuk ke dalam penalty box, Robertson beralih kepada Munoz, dan sekarang ni Kerkes pula sepatutnya dijaga Sar pada awalnya dijaga oleh Robertson. Kerkes balik, dia tak tengok pun yang Sar tu kosong, dan bila dapat bola lambungan tu, clearance yang sangat-sangat buruk lah daripada Joe Gomez. Satu gol mudah daripada Sar lah, gol ke-7 dalam 9 perlawanan di dalam kira dah. Apa dendam ni? Ismail Sar ni dendam apa ni dia dekat Liverpool ni, sampaikan setiap kali lawan dengan Liverpool dia memang bertukar lain macam lah. Tapi Liverpool juga bagi aku memudahkan lah, dan memang sangat-sangat memudahkan. Sepanjang 90 minit tak ada langsung big chance yang diciptakan oleh Liverpool, tak ada langsung tau. 8 shot, 0 big chance, berbeza dengan Crystal Palace yang mempunyai 5 big chance ataupun 3 big chance, kemudiannya 15 shot dibuat oleh Crystal Palace. Nampak gaya macam Crystal Palace ni bermain di home ground berbanding dengan Liverpool sendirilah.